Macam mana kita nak daftar SSM ni? Okey, ni latar belakang saya. Saya bermula daripada diploma e-accountancy. Sebenarnya masa saya SPM pun saya dah ambil account. Saya juga bachelor honors in accountancy. Saya juga pernah menjadi account dekat Alidin dan Associate. Sekejap je lah. Ni salah je kan. Lepas tu saya bekerja sebagai accountant di private sector. Daripada 2014 sehingga sekarang. Nama juga kan. Private sector ni macam-macam. Saya pernah bekerja di kedai tayar. Continental. Saya pernah bekerja kedai spare part. Selepas saya masuk private sector tu dan saya membuka perniagaan kedai runcit. Minimart Maimuna nama dia. Saya kerja macam-macam sektor. Saya pernah kerja dengan arkitek. Saya pernah kerja import export, spare part kereta, kedai makan, kedai IT. Semuanya boleh dikatakan sendirian berhad dan diorang punya sale memang tinggi lah. Okay, bukan perniagaan kecil lah. And then saya bekerja sebab dah tepu kita ni buat account, sebenarnya kita tak jumpa orang. Kita ni duduk tengok komputer, kita tak jumpa orang langsung. Bukan minat saya untuk duduk dalam office sebenarnya, tapi saya perlukan pengalaman untuk membantu peniaga-peniaga seperti anda semua untuk lebih tahu tentang perjalanan perniagaan. Jadi kalau untuk saya menjadi seorang accountant yang orang kata faham situasi semua peniaga, saya perlukan pengalaman pekerjaan tersebut. Saya jadi rakan digital. Rakan digital ni apa? Kalau pernah dengar Internet Satu Malaysia tahu. So Pusat Internet Satu Malaysia telah rebranding dia punya nama sekarang sebagai Nadi. Pedi, lepas tu Nadi. Saya bekerja selama 2 tahun. Apa kerja saya dekat Nadi ni? Adalah membantu usahawan dalam marketing, accounting dan sebagainya. Okey, lepas tu tengah kerja Nadi ni ditawarkan pula untuk menjadi cikgu ganti di Sekolah Menengah Kebangsaan Fedah Loy Barat. Kalau tahulah, kalau pernah dengar, selama 3 bulan menjaga budak SPM. Walaupun macam tak ada kaitan kan, tapi itu adalah pengalaman kerja saya dan membantu saya untuk mengenali bermacam-macam ragam manusia. Dan saya juga pernah menjadi Shaklee distributor daripada 2020 sehinggalah sekarang. Okey, macam tuan puan yang berniaga tudung si comel ni adalah ejen, betul tak? Saya juga pernah menjadi ejen Shaklee. Okey, sampai sekarang saya masih lagi menjadi ejen Shaklee. Dan juga saya bermula sebagai freelance accountant daripada 2020 sehingga sekarang. Apa hari ni kita nak kongsi? Okey, saya akan kongsikan satu, daftar SSM, cara dan kepentingan. Nombor 2, pengurusan akaun kecil. Nombor 3, apa itu e-invoice. Nombor 4, apa itu LHDN. Nombor 5, Perkeso, caruman bekerja sendiri. Dan nombor 6, jika anda nak bantuan saya, anda boleh hubungi saya. Macam mana kita nak daftar SSM ni? Okey, kat sini boleh tolong respon tak? Berapa ramai yang tak daftar lagi perniagaan? Saya anggap majoriti tak daftar sebabnya saya rasa saya tahu kenapa anda tak daftar. Nak renew kalau dah expired mahal. Kenapa nak tunggu expired baru renew? Kena renew sebelum expired. Saya kalau daftar SSM nanti saya tak dapat STR. Dulu BRIM lah. Nanti tak dapat BRIM, nanti tak dapat STR, nanti tak dapat itu, nanti tak dapat ini. Tapi percaya tak, saya yang kerja macam-macam ni, yang berniaga macam-macam ni, saya still dapat BRIM. Macam mana tu? Saya ni accountant, saya boleh dapat BRIM. Kebanyakannya memang akan dapat bantuan kerajaan ni jika menepati dia punya aras kita punya pendapatan. Okay? Kita ada golongan-golongan kan? B40, M40, M20, T20, betul tak? Okay, kita pergi pada daftar SSM. SSM juga dikenali sebagai Suruhanjaya Syarikat Malaysia. SSM adalah sebuah lesen perniagaan bagi sesiapa yang ingin berniaga di dalam Malaysia, tidak kira secara offline atau online. Sekarang walaupun online, mesti ada SSM. Untuk mendaftar boleh layari laman web www.izbiz.com.my. Sekarang ni, kalau kita daftar ID, kita perlu aktifkan ID kita di Messen. Dulu dia buat video call, tapi sekarang kena pakai Messen. Messen Tap It nama dia. Boleh cari di mana-mana Celcom Center atau SSM yang berdekatan. Kalau Celcom Center dia ada satu mesin nak bayar bil apa semua, dekat situ pun boleh aktifkan ID. Aktifkan sahaja. Setelah anda mengaktifkan ID tu, barulah anda boleh mendaftar perniagaan anda. Saya suami isteri berniaga. Suami saya kontraktor pembersihan, saya berniaga. Macam mana kami boleh dapat? Saya tak tipu pendapatan saya. Saya tidak menipu pendapatan. Saya tidak perlu menipu pun dalam pendapatan. Di Malaysia terdapat 4 kategori jenis perniagaan SSM. Yang pertama, enterprise milikan tunggal. Kedua, enterprise. Panggil juga enterprise tapi perkongsian. Ketiga, sendirian berhad. Dan keempat, perkongsian liability terhad atau private limited. Kalau pernah dengar, private limited. Betul? Okey, saya terangkan kepada anda enterprise milikan tunggal dan enterprise perkongsian sahaja. Sebab bila kita berniaga kecil ni tak perlu pun untuk daftar SSM. Kenapa? Tak perlu daftar sendirian berhad. Ada orang yang bertanya saya,
Saya nak daftar Sdn Bhd lah. Sebenarnya saya tak galakkan untuk peniaga-peniaga kecil. Okey, apa itu enterprise milikan tunggal? Okey, enterprise milikan tunggal dimiliki sepenuhnya oleh seorang pemilik. Macam saya contoh, saya bagi diri saya je. Nama saya Siti Maimunah. Saya buat nama perniagaan trading. Nampak tak? Kos pendaftaran nama penuh sendiri RM40 setahun. Dan nama trading RM70 setahun. Jadi saya guna nama trading saya Maimunah Legacy. Betul? Jadi setahun hanya RM70 sahaja. Kalau nak murah pakai nama penuh sendiri iaitu RM40 setahun sahaja. Sekarang ni SSM pun ada juga bagi kita promo. Untuk golongan B40 dia bagi promo percuma setahun pendaftaran SSM. Percuma setahun tak kata nak daftar, tapi lepas tu kenalah bayar. Kita dah niaga setahun, takkan kita tak mampu nak bayar lagi, betul tak? Lepas tu segala keuntungan dan kerugian syarikat ditanggung oleh pemilik sepenuhnya. Macam saya ada Maimunah Legacy. Segala pendapatan, untung ataupun rugi ditanggung oleh saya. Segala loan, segala hasil, segala hutang semua saya kena tanggung dan saya manage sendiri. Untuk contoh perniagaan, contoh macam ejen, macam awak, agensi tudung comel ataupun bakers, menjahit baju, affiliate, itu dipanggil milikan tunggal satu orang. Okey, satu lagi enterprise perkongsian dimiliki oleh 2 sehingga 20 orang pemilik perkongsian. Perniagaan kecil sederhana dan firma profesional. Segala keuntungan dan kerugian syarikat ditanggung oleh semua ahli perkongsian dan kos pendaftaran juga kurang daripada RM100 setahun. Contoh perniagaan biasanya kontraktor lah sebab dia dapat dia dapat kontrak tu tinggi ataupun firma guaman, accountant, auditor. Okey, saya baca komen. Sekiranya pernah register bersama partner sebelum ini, perlu declare tutup perniagaan ke sebelum di register yang baru? Kalau perniagaan tu tak aktif, tutup. Macam mana nak tutup? Pergilah SSM cakap saya nak tutup. Kalau kita buka yang SSM ni, yang enterprise ni, kita nak tutup tu tak kena bayar banyak pun. Tapi kalau Sdn Bhd nak daftar RM2,500, nak tutup RM5,000. Tinggi tak kos dia? Tinggi. Okey? Kat sini semua okey Okey, kenapa pentingnya kita mendaftar SSM? Satu, untuk lebih diyakini. Bila kita berdaftar, macam saya, kalau saya datang kepada puan-puan sebagai Siti Maimunah je, siapa Siti Maimunah ni? Apa yang dia buat? Tapi bila nampak ada nama Maimunah Legacy, nampak dekat, boleh type dekat Google, Mona Vitaledi. Saya dulu Dua Syekli, saya punya tagline Mona Vitaledi. Memang ada Google saya. Saya punya Facebook, saya punya media sosial memang dikenali dengan nama saya jual apa pun Maimunah Legacy. Macam Minimart Maimunah ada Minimart Maimunah, ada nama Maimunah. Maksudnya ada orang tanya saya, dia daftar nama perniagaan atas nama sendiri, penuh nama full IC. Tapi dia nak buka kedai runcit Maimunah. Macam saya letak Siti Maimunah binti Barudin nama saya kan. Boleh ke saya letak nama perniagaan saya kedai runcit Maimunah? Boleh. Sebab tu kalau nampak tak, kalau kita pergi dekat mall, dia tulis kat situ macam kedai runcit Maimunah dimiliki oleh Siti Maimunah siap dengan nombor SSM. Itulah dia. Kita boleh guna nama lain di atas SSM yang sama. Okey, boleh buka akaun semasa. Kenapa kena buka akaun semasa ni? Akaun semasa ni adalah untuk kita lebih mudah menguruskan kewangan perniagaan kita. Kalau kita berniaga, kita pakai kita punya akaun sendiri, akaun personal kita nak kita nak tahu duit perniagaan dengan duit sendiri tu macam mana. Kadang-kadang bercampur. Lepas tu kita main belanja je, kita tak tahu dah kat situ mana satu duit kita, mana satu duit keuntungan syarikat kita. Okey, penting untuk mendaftar SSM kerana dia tertakluk pada undang-undang. Kalau tak ada SSM, tak ada lesen PBT, tak ada lesen majlis, itu yang kena angkut dengan majlis. Kita berniaga di tempat yang salah, kita tak ada pendaftaran perniagaan, dan bila kita dikacau oleh majlis, kita marah. Sebenarnya salah siapa? Sebenarnya salah kita, sebab kita yang tak ambil tahu ataupun tak nak mendaftar perniagaan kita. Dan last sekali, motivasi untuk diri sendiri. Boleh memohon bantuan dana atau geran perniagaan. Okey, siapa sini orang Negeri Sembilan? Saya nak bagi tahu apa geran yang ada. Geran ni apa? Dapat bantuan kerajaan tanpa bayar balik. Apa tadi? Seorang dia orang Negeri Sembilan. Mana orang Negeri Sembilan berniaga di Negeri Sembilan, mengundi Negeri Sembilan? Orang Negeri Sembilan tu, dia tak lahir Negeri Sembilan pun tak apa. Tapi dia macam ni. Dia undi Negeri Sembilan, dia niaga kat Negeri Sembilan. Okey, dia dapat bantuan tabung usahawan Negeri Sembilan sebanyak RM3,000 ataupun tons yang akan dibuka 15 hari bulan nanti. Okey, lepas tu kita ada SPKLB. SPKLB ni apa? Geran apa? Geran untuk peniaga luar bandar. Peniaga luar bandar, tak kisahlah duduk Negeri Sembilan ke satu Malaysia. Nama je peniaga luar bandar. Alamat kita berniaga dekat SSM tu luar bandar. Tahu tak luar bandar ni apa? Macam saya lah, Kedah, kampung. Bukan bandar-bandar besar lah. Bukan macam dekat KL, bukan dekat Seremban.
Yang penting luar bandar. Port Dickson pun sebenarnya luar bandar. Kalau Negeri Sembilan, Port Dickson pun dikira luar bandar. Boleh dapat grant RM5,000. Dan siapa suri rumah yang baru nak berniaga, tak ada modal, baru nak riki-riki kan. Orang kata nak riki-riki, nak cari modal apa, nak berniaga apa, boleh pergi ke Baituman mendapat borang bantuan perniagaan. Tapi kat Baituman ni tak ada amount yang spesifik. Macam misal kata nak jual tudung si comel ni, kita nak modal RM1,000, bagi quotation dekat orang Baitumal tu, dan kalau dia bagi kita, dia akan bagi kita RM1,000. Okey, boleh. Banyak tak bantuan kerajaan, tapi syarat dia yang paling utama adalah perlu ada SSM dan matang, dia ada tarikh matang untuk memohon bantuan. Kalau orang Negeri Sembilan untuk yang TUNS saja, TUNS, tabung usahawan Negeri Sembilan 3,000 tu untuk orang Negeri Sembilan. Sebenarnya banyak grant, tapi syarat utama grant ni apa? SSM. Sebab itu penting untuk kita mendaftar SSM ni. Wajib ada SSM. Mana yang dah expired tu, awak tak renew, awak nak mohon grant tahun ni, rugilah kalau awak tak renew. Pada saya, lebih baik saya renew, saya bayar compound tu dan saya boleh mendapat grant-grant ni tadi. Grant yang saya cakap tu pun dah hampir RM10,000. Siapa nak bagi awak grant RM10,000 tanpa bayaran? Rugi tak siapa yang tak daftar? Dan rugi tak yang dah daftar, dia bagi expired? Rugi tak rasa? Rugi. Kan? Ada lagi tak nak tanya sebelum kita beralih ke topik seterusnya? Jika affiliate tak pegang stok pun layak ke terima grant? Layak. Sebab anda berniaga ada SSM asalkan berniaga. Affiliate ni apa? Berniaga online, betul tak? Berniaga online dan anda perlu buat video promosi, betul tak? Tarikh matang TUNS 3 bulan. SSM 3 bulan. Maksudnya apa? Paling lewat pun anda daftar SSM hari tu bulan 10. Sebab pembukaannya 15 bulan 1. Macam affiliate tadi, walaupun tak pegang stok, walaupun awak buat video, tapi awak terima income daripada TikTok tu, dia ada masuk tau. Dia macam ejen. Macam saya jadi Shakely, saya ada dapat CP58. CP58 ni apa? Borang komisen dibayar. Okay, siapa yang terima komisen ni? Ejen insurans, ejen Shakely, ejen barang-barangan lain-lain lah, Kowe ke, semua. Nama je ejen, dia akan dapat CP58. CP58 ini akan digunakan untuk menentukan awak punya pendapatan tahun itu berapa ringgit. Macam Shakely, saya pernah dapat setahun dalam RM60,000. Jadi saya gunakan RM60,000 saya punya income. Okey, lepas tu macam mana saya nak tolak? Nanti kita akan masuk topik seterusnya. Ada tak lagi yang nak tanya pasal daftar SSM ni? Tak nak, kita nak ke topik seterusnya. Kalau expired, better buat baru atau bayar compound? Untuk Sabah, di mana nak daftar SSM? Sabah, Sarawak, anda daftar PBT. Sabah, Sarawak tak ada SSM. SSM kalau dah lebih 5 tahun tak renew, boleh guna lagi ke? Tak boleh. Limit untuk SSM, dia punya tempoh tak renew setahun saja. Misal kata mati 1 bulan 1 2024. Saya tak renew sampai 31 bulan 12 2024, saya boleh renew lagi 31 bulan 12 tu. Tapi masuk 1 bulan 1, saya tak boleh renew dah. Okey, kalau expired, better buat baru atau bayar compound? Encik Hassan, kalau nak mohon grant, better bayar compound. Kalau tak nak mohon grant, buat baru. Kita ambil yang percuma setahun tu. Saya rasa cukup Kita pergi ke topik seterusnya. Jelas ya?